Hello guys, selamat datang di channel Marifki. So hari ini kita akan main game Roblox Animals Hospital versi Anomali. So game ni aku tak pernah main sebelum ni. Sebelum ni aku pernah main game Night in the Forest, tapi rupa dia sama sikit. Tapi ni pun ada sebab ada kelas. So kita nak tengok shop dulu. Sebelum kita mulakan kita tengok kelas dulu. Okay, kelas yang kita pakai adalah intern. Dan kalau aku beli nurse 20 kucing. 22 ring, 22 dolar. Saya nak bagi dolar sebab aku tadi tak tahu apa nama duit kucing ni. Okay, saya pilih apa nama tu, intern, ataupun nanti saya beli kelas ni lah. Itu nurse tu ya, macam kelas macam tu apa semua. Okay, saya tak nak main seorang. Hari ni saya nak main dengan kawan. Saya tak nak main seorang. Sebelum ni Nine Forest aku tak pernah main dengan kawan. Tapi ramai yang reject aku. Bapak lah. Saat aku minta ni, wey, main ramai dengan aku. Sudahlah. Wey, janganlah lari, wey. Janganlah lari, wey. Aduh, diorang ni suka je reject kita. Start now. Work at the hospital until you find how they really happening. Okay, game ni tak ada susah sangat pun. Okay, waiting for player. So kita nak tunggu pemain kita dulu. Okay, tak ada lama sangat Mudah-mudahan kerja kita makin senang. Done. Okay, sekarang kita berada di dalam hospital. So shift 1. So ni apa ni? Wait, service. So macam korang tahu, kalau kita kena cari anomali guys. Sebab okay, ni anomali ke? Apa ni? I have an operation. Adakah dia anomali? Tak tahulah saya. Take a bandage. Pergi ke, thanks, terima kasih. Pergi ke room 1. Mana dia? Awak main sini. Awak ni anomali ni. Saya tak silap saya. Sebab apa, tanduk dia tajam. Abang, kak main sini kak. Saya bawa awak ke room 1. Ini room 1 guys. Beri di situ. Ouch, take a DNA. Okay. Kita kena buat. Okay. Help guys. Help. Pergi di help guys. Aduh, tak sempat. Lambat. Aku lambat sangat guys. Kita mula dulu kejap. Okay, alright. Tunggu. Okay, nanti dulu guys. Jangan cakap kita tak selesai lagi Tunggu. Nampak tak otak kita ni? Kita perlu check dulu guys. Kita perlu bekerja keras guys. Kalau otak kita kosong, kita akan mati guys. Dengar tu weh. Okay, terima kasih bang. Thank you. Okay. Mana yang lain ni aku kena jaga ni guys. Seterusnya the doctor bring. Alamak, doktor dah datang guys. Alamak, doktor dah datang weh. Assalamualaikum doktor. Kenapa ni? You must be the new. Hi, I'm Dr. Harlow. So nama dia Dr. Harlow. Si Rusa Dr. Rusa. Some at this, if things get strange, just keep walking. Okay, apa maksud awak ni? I will fix up the shutter and security camera for you. Maksudnya kedai ni nak tutup lah Okay. So kerja kita 2000. So excellent. Okay, dapat $63. Okay, macam tu je.
Max, siapa pula? Uish. Guys. Aku nampak. Ni anomali guys. Ni anomali ni weh. Ambil weh, ambil. Janganlah tutup bang. Ni anomali ni bang. Weh. Sup, I might. Ni. Wah, anomali ni. Ambil gambar dulu. Tengok, ni anomali ke? Ni anomali guys. So, okay. Diam. Ini memang anomali weh. Baik. Bang. Nanti dulu customer. Stop. I'm Jen Lee nama dia. Okay. I have an application. Okay. Ini memang anomali guys. Okay, inspect dulu. Ini anomali tu. Okay, aku tak nak tengok anomali sangat. Bagi dekat dia. Text. Will be in room 3. Okay. Kak Mika saya. Awak ni tak sibuk lah. Dia saya yang buat. Ni sibuk je. Pergi ke room 3. Cepat je bang. Misal aku kena pakai supaya kita dapat. Baik bang. Kau belah. Ini kerja aku. Baik kau belah sebelum aku. Ya bang memang. Ini juga. Aku yang nak buat kerja. Tengok otak kita makin menurun guys. Okay. Take dulu. Okay. Ouch. Check dia guys. Okay. Ini okay. Hampir 100%. Okay. Alright. Dia ni benda tu sibuk lah. Dia sibuk lah. Okay. Ambil yang tu guys. Letak cepat. Pergi ambil medkit. Medkit. Macam ni lah bekerja sama guys. Okay, alright. Kita tunggu je dulu guys. Sabar korang. Okay, sabar guys. Kita kena tunggu. Kita kena pastikan dia ni sembuh tak weh. Sabar guys. Main game ni bukan main senang. Weh. Kita kena berhati-hati adakah dia anomali atau tidak. Okay, apa masalah. Okay, abang nak sembuh Abang ikut saya ya. Saya nak nanti kami nak rawat kamu ya. Siapa pula ni? Kopi. Weh, kopi. Alamak. Mana ni nak ambil? Macam mana ni kopi ni? Alamak. Sabar bang. Abang sabar bang. Saya tahu abang nak minum kopi. Tapi masalahnya abang kena sabar dulu. Kopi dah siap. Hai. Ni untuk okey dah bagi apa guna kopi ni? Kopi ni ambil masa lama weh. Dah 200 minit. Okey, terima kasih kawan. Okey, alright. Aku tak boleh apa-apa pun. Dia orang je yang buat kerja ni Astagfirullah. Weh, korang tadi tak minum kopi ni kenapa? Macam mana aku nak minum kopi ni guys? Ni aku tak boleh makan lagi. Aku tak boleh makanan ni lagi. Apa ni? Baikkan. Alamak, aku tak ada senjata. Senjata ni. Aku macam mana nak beli makanan ni? Alamak, macam mana? Aku tak ada makanan. Okey, ada customer. Customer bang. Guys, ada customer bang. Tengok kamera. Okey, kita boleh tengok kamera. Handle Kimura. Macam Jepun ni. Weh, ni macam mandi je ni. Macam tak betul ni. Woi, asal kau tutup? Aduh. Semua lari. Apa kau buat ni? Aduh, tengok pelanggan dah marah dah. Marah dah. Korang ni boleh pasal. Korang semua ni tak harap lah. Biasa ni aku main dengan diorang ni. Nak tolong. Ni kan dia make ada kopi. Alamak, kopi lagi guys. Sabar guys. Kenapa aku seorang je yang tak buat kerja? Aku orang je duduk diam. Korang ajar diorang. Ni sekejap.
sabar. Sementara tu nak tengok CCTV dulu. Berapa orang ni? Kita boleh tengok. Sini. Korang bertiga ni boleh belah boleh tak? Sabar. Okay. Jangan kerja apa. Tak ada anomali. Dalam kamera ni tak ada anomali apa-apa langsung. Masalahnya aku geram dengan berdua ni. Diorang berdua ni asyik tolong aku je. Sekejap bang, kopi ni nak siap ni bang. Bang kena bersabar. Alamak, otak aku dah makin menurun guys. Bagi aku ambil kopi tu dulu guys. Bagi aku ambil kopi tu dulu guys. Jangan kacau. Ni kerja aku. Aku tak buat kerja apa-apa. Korang yang ambil alih kerja aku. Diorang ni. Sabar. Ya sabar bang. Saya tahu awak nak minum kopi. Tapi awak ni. Saya tahu awak ni dah tua tapi. Bagus. Bagi dia kopi. Okay sabar. Aku pun nak minum kopi juga guys. Aku dah haus. Abang ni. Tapi kau belah. Aku kopi aku. Aku nak kopi. Kenapa awak nak duduk sini sebelah aku? Kau belah sekarang. Ini kopi aku. Kopi aku. Tidak. Aku tak minum kopi langsung. Woi. Kopi tu untuk dia. Aduh, korang semua ni kacau aku. Korang semua ni tak diharap langsung lah. Tengok otak aku dah makin menurun guys. 59% weh. Weh. Gambar aku nak cek. Korang semua ni memang tak diharap langsung. Baik korang belah berambus dari sini sebelum aku. Sabar. Baik aku asyik marah-marah je. Sorry lah aku marah sebab apa. Diorang semuanya kacau-kacau. Ni anomali weh. Dia ke anomali. Akhirnya anomali application. Okay. File dulu. Kemudian naik gambar. Kemudian ni kak. Thanks. Video di room 5. Okay. Bawa dia ke room 5. Awak tak ikut lah. Aduh. Dia ni. Ya. Tak apalah guys. Janganlah aku sabar je lah baik. Lagi pun ini tugas. Ini tugas doktor. Tugas doktor kita kena buat kerja. Kenapa dia orang tak nak live lagi weh? Aduh. Aku menyesal lah main dengan diorang. Diorang ni memang kacau. Memang kacau kita lah. Okay, duduk sini. Duduk situ. Ambil DNA dulu. Cek apa masalah. Okay, cuba lagi. Masalah ni. Okay, madu. Ambil madu guys. Sekejap Kemudian ambil ni. Okay, lepas tu okay bang. Sama bang. Kau siapa suruh kau lambat? Dah aku yang kerja laju. Weh, otak aku dah makin menurun guys. 57 weh. Kalau aku tak buat cepat aku pun mati weh. Habis. Akhir aku ni. Aku facility. Alamak, doktor datang lagi weh. Okay bang, terima kasih. You are save my life. Okay, weh, kedai dah buka. Okay, 2000. Okay, aku tak apa lah. Aku tak dapat good list. Tak apa guys, duit kita tetap menaik. Weh, janganlah. Aduh, aku tak beli makanan lagi weh. Orang ajar diorang. Kenapa lah diorang selalu kacau kita? Okay. Kopi nak siap ni. Aku nak minum kopi guys. Aku dapat ini dulu. Kopi dulu guys. Aku nak minum kopi guys. Untuk otak aku guys. So otak aku dah menaik. Okay, alright. Ni apa ni? Anomali ke? Kita ambil je weh. 9 dezili. Fencing. Okay. Tak apalah. Anomali pun anomali lah.
Sekejap sebelum tu. Aku rasa ni. Pergi ke room 7. Okey, bang, sini bang. Jom kita ke room 7. Dia ikut lagi. Korang berdua tak payah ikut. Korang berdua jagalah. Aduh, orang ni tak habis-habis ikut aku Diorang semua, dia ni tak habis-habis kacau plan aku Dah tak nampak muka Muka aku ni apa lah. Duduk situ. Baring situ. Okay, kita nak buat operation dulu. Set dulu. Okay, lepas tu okay, jangan ambil yang tengkorak merah tu. Kalau tak tengkorak merah tu, diorang dah mati dah. Jangan mati Okay, pastikan jantung dia 100% guys. Okay, in-house scan. Okay, apa masalah? Okay, kita tengok sekejap DNA dia dulu apa jadi. Apa jadi ni? Sekejap. Ada orang ke? Macam ada orang ke? Sekejap guys, sebelum aku ni. Oh, ni. Aku lupa nak ni. Okay. Ambil her sekali. Ambil her. Sup. Bang. Nah, makanan. Kemudian ambil mata air mata. Oi. Alamak. Haiwan ni mati. Alamak. Kita dah buat dia mati. Orang lah siapa yang letak dulu ni Aku dah kata dia suka kacau kerja kita ni. So kita kena bawa dia ke bilik nombor 5. So bilik nombor 5 bang. Sini bang. Bilik terdepan je. Okay. Abang ni okay, job stress. Aku tak stress lah. Kerja aku mudah je. Okay, untuk ni nak kau tak kita kena minum kopi dulu guys. Okay, ambil DNA dulu. Ouch. Tak sakit pun bang. Relax abang. Kemudian ini tengok komputer ni apa jadi. Sabar 100%. Okay. Freezing. Okay, alright. Okay, ambil bandage, medikit. Ambil bandage dulu guys. Ambil bandage. Medinik. Lepas tu apa tadi guys? Yang warna biru tu. Okay, punya nafas tu. Okay, kita dah cukup ni. Dah. Pasang bandage. Pasang ni. Okay, kemudian tunggu dia sembuh dulu guys. Okay bang, saya harap bang sembuh jangan tutup pintu. Aku takut. Dah lah aku seorang ni Sekejap tengok sekejap. Aku memang duduk seorang Aku kerja seorang Relax guys. Sabar ni. Ingat, kita jangan mati guys. Kalau kita mati memang sudah lah. Teruk apa jadi ni. Apa jadi ni tak cepat kalau tadi mati. Mak, 30 saat dia mati otak kita menurun Kalau macam mana ini ada lagi. Selamat. Ini sebagai tempat bleeding. Head engine. Kita kena hati-hati guys. Kalau dia ada mati. Kalau kita tak tolong dia mati guys. Dan kalau kita tak mati, kita dah menurun guys. Terima kasih
kasih bang. Tapi bila aku tengok CCTV sekejap. Okey. Hello, my name is Philip. No. Okay bang. Philip. Dah apa ni? I here for the station. Okay. Baik bang. Okay. Jangan Malika. Okay, salah lumani tu bukan Malika, kita ambil juga lah. Kemudian okay. Mana bang? Text. I will be in room 5. Room 5 lagi. Hai, dah ujung. Dah pergi tu ujung guys. Bang, kejap bang. Okay guys, aku seorang. So aku nak kerja last je sebelum aku nak kerja sini. Ni last. Kemudian kerja lain biar aku buat sini. Ayo bang, cepatlah bang. Baling situ. Ambil DNA. Sabar lah, tak sakit pun. Kemudian check dulu. Sabar betul guys. Okay, action. Ever. So Tempro. So kita perlukan yang suhu tu. Okay, alright. Aku rasa dia demam sesama ni. Ni bang, sabar. Sesama ni, aduh. So abstinence recovering. Okay, sabar bang. Kita tunggu dia sembuh dulu. Okay. Okay, dah lah menyeramkan ni. Dah lah nama ni hospital anomali. Saya tak ada. Okay, fever tu maksudnya sesama maksudnya yang koma. Siapa kat sini pernah koma guys? Cuma komen kat bawah yang koma kat hospital. Okay. Alamak, pergi loceng guys. Okay, terima kasih. Sabar guys, ada customer. Alamak, susahnya main seorang. Tengok. Alamak, alamak, apa ni? Alamak, ni siapa ni bang? Alamak, ni guys. Sekejap bang. Dia nama ni kah? Dia nama ni guys. Okay. Sekejap bang. Sorry bang, lambat. Saya nak print dulu. Ni nombor dia bang. Ada di room 5. Okay, jom kita bawa dia ke room 5 lagi. Hey, tak habis room 5 room 5 tu maksud. Mak, kejap bang. Kejap Hello, my name is Hannah Robin. I got room 6. Okay, sabar bang. I don't like this. Kenapa ni bang? Kenapa tak balik ni? Okay, alamak menyeramkan. Takut lagi. Takutlah. Mana abang tu? Abang kata room 6. Alamak abang. Oh ya, abang di sini ya. Okay, sekarang kita nak x-ray dia dulu guys. Alamak, aku cakap nak buat last. Okay. Okay, aku dah. Okay, hijau. Biru. Salah lagi. Kejap bang. Okay, pink. Merah. Pink, merah. Pink, merah. Okay, scan. Wih. Macam tu punya. Okay. Aku tak ngerti sangat nak buat ni. Okay, apa? Masalah besar. Demam sesama, mata sakit. Okay, so kan Tempro kita perlukan yang sesama tu. Lepas tu ubat mata. Abang sakit mata ya. Saya pun sakit mata juga bang. Ni bang, obatnya. Mata dulu.
bilik ni. Sekejap patutlah dia ni. Okay, so bilik nombor 6 ialah tempat aktif. Apa tu? Ini apa tu? Hai! Anomali. Anomali weh. Bang, ada anomali bang. Rumah abang ni makan orang weh. Asal ni. Weh, abang ni datang dari mana? Makan orang ni. Dia memang anomali. Sebab bang, nak tutup dulu bang. Abang inspektor guys. Assalamualaikum. My name is Ron from accounting. Apa maksud awak ni? Alamak, ni datang. You ever wonder why Thai keeping hearing new peoples? Sekejap bang, nak minum kopi dulu bang. Alamak, ni surat. Sabar. Dia ni anomali ke? Okay, tak nak macam anomali sangat. Okay, kemudian print dulu. Okay, okay, alright. Nah, I got the room too. Okay, bagus. Dapat bilik yang dekat ni. Sekejap. Okay, aku kena tutup kawasan kaunter tu guys, biar kita selamat. Okay, dah bang. Ini bilik ni bang. Paling di situ. Dah lah bang, ambil. Sipit. Ambil. Sabar memang tak sakit pun. Ambil DNA je. Okay, kemudian scan. Senang je main game ni weh. Tapi kena hati-hati sikit. Kita shift nombor kecil. Kita semalam tau. Okay, abang masuk dia. Okay, hilang nafas Sekejap bang. Sekejap Ambil IV drops dulu. Okay, alright. Mana ni bang? Sabar bang. Doktor is Efring. Alamak, doktor dah datang. Alamak, doktor datang. Halo, Assalamualaikum doktor. Sometimes my sim unstable. Apa maksud abang ni? Apa maksud doktor ni? Unstable tu apa? Make sure to adjust the bottle and camera. Stay alert. I will the tester. I actually weekly. Abang nak gimana tu bang? Okay, so 3, 1. Oi, kenapa aku pur? Bang, aduh bang. Saya tak salah bang. I'm the best. Aduh bang ni, kita tak salah pun. Okay, ada coklat. Sabar nak pakai coklat ni guys. Okay dah guys. Sampai saja untuk video kita kali ni. Sabar guys, nak tengok dulu guys. Ini anomali. Okay, anomali pun. Okay, ada banyak kerja-kerja ni tak boleh. Itulah. Inilah kerja-kerja. So, kita sampai saja untuk video kita kali ni. Sebelum aku menambahkan video ni, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng. So, kita akan jumpa video akan datang. Okay, sahabat bang. Kita nak video 3. Okay. So, kita akan jumpa. So, bye-bye semua.